Bolehkah buat pinjaman untuk beli emas? Asas menabung emas adalah menabung dengan duit lebihan, bukannya duit pinjaman. Indah kira dari mana kita ni meminjam tu, dari family kah ataupun kawan. Apalagi duit yang hutang dari bank ataupun yang membuat personal loan. Simpanan emas adalah untuk orang yang ada duit lebih. Kalau kita ni biarkan simpanan cash di dalam bank saja, nilai duit kita ni tu akan dimakan inflasi. Lebih bisai sebahagian duit simpanan kita ni tukar kepada bentuk emas kerana emas tadi sifatnya kalis inflasi. Kalau kita ni membuat pinjaman di bank untuk membeli emas, samalah juga seperti kita ni menambah lagi komitmen dan beban untuk membayar setiap bulan. Kalau rasanya belum mampu untuk membeli emas gram-gram besar, Public Gold ada menyediakan platform akaun emas gap Gold Accumulation Program yang kita ni boleh simpan bermula dengan $35 saja. Jadinya kalau $35 ni kuranglah membebankan. Tapi pada masa yang sama dapat membagi peluang kepada orang-orang yang mempunyai bajet kecil ataupun baru-barukan jinak untuk simpan emas. Bagi saya, platform ini amat bisai dan sesuai untuk setiap golongan gunakan. Inilah kira suri rumah ataupun student ataupun juga yang baru saja memulakan alam pekerjaan. Hubungi saya untuk saya bantu sebaiknya untuk tuan-puan mula simpan emas dengan bajet $35 saja. Kalau dalam akaun emas gap itu sudah banyak isinya, boleh keluarkan emas fizikal. Seperti contoh-contoh di depan ini. Hubungi saya bantu sebaiknya. Terima kasih.